tahun 2026. Alhamdulillah, satu demi satu pencapaian kita ledakkan, satu demi satu rekod kita pecahkan, sehinggakan nama Melaka bukan sahaja teruslah di persada tanah air, bahkan menempa nama di pentas dunia. Dan pastinya, di sebalik setiap pencapaian itu, sebahagian besarnya adalah keringat dan pengorbanan warga pihak berkuasa tempatan yang bekerja siang dan malam. Berhujan berpanas, memastikan setiap perancangan dilaksanakan, setiap kemudahan berfungsi dan setiap keperluan rakyat diberikan perhatian. Alhamdulillah, hasil komitmen itu, keempat-empat pihak berkuasa tempatan negeri Melaka telah berjaya meraih pelbagai pencapaian serta pengiktirafan yang membanggakan di pelbagai peringkat. Yang pertama, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah menerima pengiktirafan ASEAN Clean Tourist City Standard 2026-2028 dengan anugerah serta anugerah pengiktirafan Diamond melalui Low Carbon City 2030 Challenge. Kedua, Majlis Pembandaran Hang Tuah Jaya menerima ASEAN Fifth Certificate of Recognition Clean for a Small City dan ASEAN Pacific Public Toilet Standard Award 2025-2027. Ketiga, Majlis Pembandaran Alor Gajah memperolehi pengiktirafan pematuhan sistem perakaunan standard daripada Jabatan Akauntan Negara. Dan keempat, Majlis Pembandaran Jasin disedarakan dalam kelompok ke-10 terbaik taraf cemerlang sistem pengurusan amalan nilai 2.0 2025 selain dari berjaya menyiapkan projek reformasi karena birokrasi bagi meningkatkan keberkesanan pembangunan tanah reserve dan kemudahan awam. Begitu bukan kepada keempat-empat PBT.